Percaya tak kalau anda sekarang boleh dapatkan sebuah smartphone dengan chipset flagship yang memfokuskan gaming pada tanda harga sekitar RM2,000 sahaja. Bukan second hand tau, memang baru keluar daripada kotak lagi. Dan kali ni kita ada iQOO 15R. Ini kotak dia, nampak smart ke tidak? Memang nampak simple je kotak dia, tapi dia punya smartphone dia berkuasa tau. Okey, kita fokus bab design dulu. Okey, design dia nampak simple lah, dia tak ada benda yang fancy dekat sini. Okey, kemudian dia ada hadir dengan dua jenis warna. Yang inilah warna pixel silver. Okey, nak kata silver sangat, dia macam kebiruan sikit lah, tapi anda nampak dia macam pixelated punya design kat bahagian belakang. Satu lagi ialah warna dark night. Okey, apa beza antara dua warna ni? Semestinya warna berbeza, betul tak? Tapi bahan minakan dekat bahagian belakang pun berbeza. Kalau dark night tu dia gunakan fiberglass, tapi yang ini dia gunakan gelas sahaja. So kita pergi kat bahagian depan dia. Okey, bahagian depan dia ini dia menggunakan skrin bersaiz 6.59 inci 1.5K AMOLED 144Hz. Untuk saiz macam ni, saya boleh katakan saiz ni memang sedap dia pegang. Dia tak terlalu besar, nak kata kecil pun tak juga. Dia just nice lah kat sini kan. Dia punya skrin ni pun terang, yang mana dia boleh mencapai sehingga 5000 nits. So skrin dia cantik. Kat bahagian depan ni kita ada fingerprint sensor, dan ini tengok Origin OS 6 kat sini. Jadi macam mana dengan prestasi dia? Okey, macam kita tahu dia gunakan chipset flagship iaitu Snapdragon 8 Gen 5. Tak dinafikan lah, untuk chipset ni memang berkuasa kan. Cuma chipset ni kebanyakan harga dia berharga RM4,000, RM5,000. Memang mahal lah harga flagship kan. Tapi smartphone ni smartphone performance flagship. Dia lebih kepada performance lah, untuk main game ataupun untuk multitasking. Tambahan kat sini dia ada super computing chips Q2, yang mana dia untuk menyokong 1.5K super resolution dia lah. Itu bab prestasi. Macam mana tentang gaming dia? Disebabkan smartphone ni, kalau tanya saya, memang difokuskan untuk gaming juga. Antara sebab ni ialah chipset tadilah yang powerful. Yang kedua, dia ada sistem penyuikan 6.5K iScore VC. Kenapa 6.5 bukan 6.7 ke kan? Sebab dia ada keluasan 6500mm square dekat sini. Dia punya kawasan untuk penunjukan dia tu sangat luas. Jadi hasil dekat sini ataupun kesan dekat sini lah, bila nak main game anda tak rasa panas. Itu satu. Yang kedua pula, bila nak main game tu, anda punya frame tu steady tau. Dia tak drop tiba-tiba macam laggy ke main 2-3 game kan. Itu yang kita tak nak. Tambah-tambah kalau nak main macam game open macam Genshin Impact ke kan, iaitu memang memakan memori ataupun membuatkan chipset anda cepat panas. Jadi inilah fungsi untuk cooling tersebut. Nak kata kat bahagian belakang ni, waktu anda main game, adakah rasa panas atau tidak? Saya boleh katakan tak rasa panas sangat. Dia just suam-suam, standard lah untuk mana-mana smartphone. Cuma dia bila anda pegang kat sini, saya boleh kata suhu dalam 35-36 macam tu lah. Dia tak ada rasa macam anda nak lepaskan sebab panas kan. So gaming ni pun nice. Yang nice juga kat sini iaitu bab bateri dia. Bateri dia memang besar, iaitu 7600mAh. Walaupun nampak je smartphone ni kecil. Tak cukup dengan tu, dia hadir dengan 100W flash charge, iaitu yang saya suka tu. Dia dah ada fast charging, dia ada bateri yang besar. Kemudian pula, sebab apa dia fokuskan buat gaming kat sini, dia boleh bypass charging. Maksudnya dia terus charging terus ke motherboard dia. Dia tak melalui bateri. Jadi bateri health anda tu lebih tahan lama lah, lebih terjaga dah bateri anda daripada panas kat sini kan. Jadi nak main game sambil charge tu bukanlah masalah dah sekarang. Tapi itu buat bateri. Ketahanan dia macam mana pula kan? Okey, bingkai dia ni jelas jenis aluminium. Aluminium kita tahu dia memang bagus untuk keluarkan haba daripada dalam ni, jadi smartphone anda tu tak rasa laggy. Kemudian untuk software dia, yang ini pun penting juga. Apa yang iQOO kata lah, phone ni akan kekal smooth selama 5 tahun. Kemudian dia akan bagi kat anda 4 kali kemas kini Android. Dan tak cukup dengan tu juga, 6 tahun untuk keselamatan punya update ataupun security patches. Jadi kalau tanya saya lah, untuk pakai setakat 3 ke 4 tahun, phone ni relevan je. Tapi kalau main game ni juga, satu benda yang anda tak nak iaitu bukan setakat lagging, tapi anda punya ping tu. Bila main game tiba-tiba rasa laggy ataupun delay kan, itu kita tak nak. Jadi iQOO menawarkan sehingga 24 antena di sekeliling phone ni. Okey, 24 tu memang sangat banyak lah. Bila anda guna Wi-Fi ke seluler data, tak kisah mana-mana, anda tak perlu risau lagi lah untuk ping tinggi ni, sebab dia akan receive pelbagai signal. Jadi anda mainlah baring ke, duduk ke, melintang ke, menegak ke,
tak perlu risau lagi tentang network yang tak cukup kuat. Satu benda yang mungkin anda perasan kat sini lah, kalau smartphone untuk memfokuskan tentang prestasi ni, dia punya kamera mungkin tak berapa kan. Saya berkata secara jujur ni lah, kamera dia nak kata buruk tidak, tapi kamera dia tak adalah standing dengan harga yang lebih kurang 2000 ni, tapi just nice lah. Anda tengok sendiri lah contoh-contoh yang saya dah tangkap ni kan. Kamera utama dia ialah 50 megapiksel guna Sony. Dia punya ultrawide pun ada, cuma dia biasa saja lah, macam 8 megapiksel dekat sini. Dan dia punya kamera ni juga ada feature-features untuk AI, macam AI eraser, AI photo enhance. Suatu yang bagus jugalah kat sini. Dan untuk anda yang terfikir, dekat sini juga dia ada OIS. Jadi kalau nak rakam video ke, tak gambar ke, tangkapan anda tu lebih stabil. Ini pula untuk rakaman kamera belakang. Kita ada 2x zoom dan juga 1x zoom saja. Dan ini sambil saya berjalan. Saya boleh katakan gegaran dia tak ada kat sini. Kualiti dia mengagumkan. Tengok dekat bahagian sana. Nice kan? Macam mana pula pendapat anda tentang dia punya kualiti rakaman video belakang? Dan yang paling saya suka juga untuk kamera ni yang mana dekat bahagian depan ni, dia membawa 32 megapiksel. Jadi untuk selfie tu dia tak ada masalah kan. Untuk raya kali ni ke apa kan, nak pakai smartphone ni nak selfie, yes, kamera dia cantik untuk selfie. Kamera belakang dia biasa je, tapi depan dia nice. Jadi antara benda yang saya suka dekat iQOO 15R ni ialah dia punya bahagian kamera tau. Ini ialah bahagian kamera depan dan dari segi video lah. So kalau tengok kalau dari segi 32 megapiksel dia, saya boleh katakan kualiti dia cukup baik lah. Dan kalau anda yang suka selfie, phone ni boleh katakan antara untuk anda juga selain pada gaming. Cuma saya terfikir jugalah untuk harga 2000 memang bagi saya tak masuk akal untuk bawakan 8 Gen 5. Itu satu. Yang kedua dengan bateri yang besar dengan fast charging dia lagi. Dan yang terakhir ni, saya juga bingung kan. Harga macam ni dia boleh bawakan features-features masa depan. Contohnya macam Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0. Dia ada IR blaster dekat sini. Memang cukup rasa lah smartphone ni kalau tanya saya. Untuk anda yang memang memerlukan prestasi yang tinggi, multitasking kat sini, nak main game, nak bateri tahan lama, saya berkatakan iQOO 15R ni memang segalanya. Harga dia pun berbatutan kat sini kan. Apa lagi anda nak? Mungkinlah kamera belakang dia kurang sikit, tapi bagi saya still lagi nice lah kan. Tapi tak tahulah pendapat anda macam mana pula. Apa kata tinggalkan komen anda kat bahagian bawah, dan macam biasa jumpa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.